Okay, hari ini saya bersama satu atlet Melaka bola sepak untuk menjalankan sesi relaxation. Come here. Kenalkan diri. Nama saya Muhammad Ahmad Hakim Faiz. Saya berumur 18 tahun dan saya pelajar di KPTM Bangi. Saya juga adalah pemain bola sepak untuk Belia Melaka 2025. Okay, so saya akan jalankan prinsip relaxation selepas dia melakukan exercise dan training. Okay. Bersandar ataupun baring. So hari ini kita akan buat prinsip relaxation dalam posisi duduk. Lepas tu lepaskan semua ketegangan kaki, bahu, tangan, dan awak dah boleh start untuk pejamkan mata perlahan-lahan dan ambil satu nafas dalam melalui hidung dan hembus melalui mulut. Ulang 3 kali. Tarik nafas, hembus perlahan. Tarik nafas, hembus. Tarik nafas, hembus perlahan. Saya nak bagi awak rasa ketenangan dalam masa 10 saat hingga 15 saat. Tarik nafas betul-betul.
Bayangkan udara segar menyentuh kulit, yang lembut meniup daun-daun, dan matahari suam menyinari badan. Dengar tak cicip burung. Bayangkan awak dengar bunyi ombak perlahan-lahan yang datang dan pergi. Setiap kali kau tarik nafas, bayangkan kau sedut udara segar yang memenuhi paru-paru. Tarik nafas. Setiap kali kau hembus, lepaskan semua tekanan, semua penat, semua rasa yang tak selesa keluar bersama hembusan tu. Rasakan badan semakin ringan, otot semakin longgar, dan kepala semakin tenang. Biarkan setiap nafas membawa ketenangan yang lebih diam. Sekarang bayangkan dari kepala sampai ke kaki, satu cahaya lembut sedang menyinari seluruh badan. Mula daripada kepala, dahi kau akan rasa tenang, mata kau rehat sepenuhnya, pipi dan rahang menjadi longgar, bahu jatuh ke bawah dengan rasa ringan. Tenangkan jari, semua dalam keadaan tenang dan lembut. Teruskan ke dada dan perut. Rasakan setiap hembusan nafas mengurangkan semua otot. Kaki pun makin ringan, dari peha sampai ke betis, ke hujung jari kaki. Semua dalam keadaan aman dan tenang. Sekarang kau berada dalam keadaan yang sangat tenang. Dalam bayangan tu, kau masih di tempat yang damai. Mungkin kau rasa angin menyapu kulit atau bunyi air yang menolong kau. Biarkan diri kau rasa selamat, damai dan bebas daripada tekanan. Bayangkan semua penat dan latihan hilang perlahan-lahan. Latihan hilang perlahan-lahan. Semua penat yang kau berlatih tadi akan hilang. Dalam masa 5 saat, kau tarik nafas dalam-dalam dan lepaskan. Otot semakin pulih, tenaga dalam badan kembali segar. Setiap nafas membawa rasa yakin dan positif. Sekejap. Teruskan tarik nafas, teruskan tenangkan fikiran. Teruskan berada dalam suasana itu. Biarlah kau rehat sepenuhnya. Rasakan detik jantung makin perlahan, nafasan makin stabil dan kau rasa tenang. Badan dan fikiran kini berada dalam keadaan tenang sepenuhnya. Sekarang, perlahan-lahan bawa kesedaran kau balik ke ruang sebenar. Tarik nafas dalam. Tarik nafas dalam-dalam. Hembus dalam-dalam. Tarik nafas dalam-dalam dan hembus perlahan. Bila kau dah bersedia, boleh perlahan-lahan gerakkan jari tangan dan buka mata semua. Sesi relaxation ini selesai. Ini Hakim, lepas selesai daripada sesi relaxation kita buat lepas awak training semua, apa feedback yang awak rasa lepas buat? Saya rasa saya punya penatan training tadi semakin berkurang dan rasa agak tenang lepas buat sesi relaxation ini. So, itu sahaja dari kami. So, teknik relaxation ini boleh dilakukan bila-bila masa sahaja, sama ada sebelum ataupun selepas, terutamanya selepas latihan berat ataupun pertandingan. Teknik ini bantu untuk mengawal tekanan kepada atlet dan meningkatkan fokus serta pemulihan dengan secara tenang kepada atlet-atlet selepas latihan yang berat.